Hai, Assalamualaikum guys. Okey, seperti yang dijanjikan, latihan shoulder dekat rumah menggunakan dumbbell sahaja. Okey, jom kita cari dumbbell. Okey, so first kali korang kena cari dumbbell. Shoulder sebenarnya adalah muscle yang kecil dan tak berapa kuat berbanding dengan korang punya otot-otot lain dekat badan korang. Lepas tu shoulder ni dia terletak antara banyak otot. Dia dekat tengah-tengah. Nampak tak? Ini korang punya bicep, tricep, arm, shoulder kat tengah sini. Ni chest korang. Okay, so apa-apa saja latihan, kebiasaannya akan menggunakan shoulder. So kalau korang overtrain shoulder, korang akan sakit lah. Okay, so kurangkan sikit train shoulder tapi still kena train. Okay, so untuk shoulder jangan gunakan bebanan yang berat-berat. Tapi one day bila korang dah strong, korang dah kuat, memang korang kena gunakan bebanan yang extra berat. Tapi untuk pemula, cari bebanan yang ringan dulu. Okay, so first exercise, okay, sebelum kita mula, shoulder korang ada 3 bahagian. Korang ada bahagian depan sini, bahagian tepi dan juga bahagian belakang sini. Okay, so front deltoid, side dengan rear. Okay, so setiap satu bahagian tu ada 3 jenis, ada satu jenis latihan yang berbeza. Okay, so bahagian depan kita akan buat shoulder press macam ni. Okay, start dengan tangan lemah dulu, tangan lemah kiri. Okay, lepas tu press ke atas, sap ke sini. Okay, bila korang press, jangan press macam sini. Tolak dumbbell ni terus ke atas je. Turun perlahan, tolak balik. Okay, macam tu. Korang buat 12 reps, 3 set. Lepas tu nak buat duduk ke berdiri sebenarnya sama je. Cumanya kalau korang berdiri, korang akan menggunakan ekstra tenaga. Sebab korang nak berdiri, betul tak? So kalau korang nak cepat fit, nak cepat kurus, korang workout sambil berdiri. Okay, so dah settle tangan kiri, sambung tangan kanan. Rest ikut korang lah. Korang dah cukup nafas, korang sambung terus. Okay, settle je, korang buat next exercise untuk shoulder bahagian tepi. Shoulder bahagian tepi ni baru korang buat side lateral raise. Okay, side lateral raise, sekejap bawah sikit. Okay, side lateral raise, tangan start daripada tepi. Lepas tu, korang just angkat korang punya siku. Siku ni yang angkat. Okay, bukannya tangan ni yang angkat ke atas. Siku ni je angkat. So, dia cukup sekadar tinggi sini. Okay, daripada depan macam ni, korang just angkat macam ni. Nampak? Turun perlahan, angkat balik. Turun perlahan, angkat balik. Buat sebanyak 12 reps. Settle, tukar tangan. 12 reps juga. Ulang sebanyak 3 set. So, settle dah. Untuk latihan terakhir, korang akan train korang punya rear delt. So rear delt ni kalau menggunakan dumbbell, cara dia macam ni. Movement dia sebenarnya sama dan lebih kurang macam side lateral tadi. Cumanya korang bend ke depan dan korang macam orang kata macam rukuk. Lepas tu korang angkat tangan korang ke belakang macam ni. Kalau saya prefer untuk dumbbell tu korang pegang macam ni. So korang just angkat dia ke tepi macam ni. Tapi dalam keadaan macam ni. Macam tu. Turun perlahan, tolak balik. Turun perlahan, tolak. Okay, so sama 12 rep 3 set. Settle tangan situ, tangan sini pula, macam tu. So itu saja untuk latihan shoulder di rumah. Okay, so korang boleh gabungkanlah video sebelum ni dengan yang sekarang. Okay, contohnya korang buat bicep, tricep, shoulder. Tapi kalau korang buat ketiga-tiga, saya recommend korang untuk buat 2 set sahaja each exercise. Okay, lepas tu nak lagi intense, cuba korang rest cuma 15 ke 30 saat antara set, and then between game boleh rest sampai 1 ke 3 minit, tapi between set tu 15 ke 30 saat sahaja. Cuba korang try. And then of course bila korang menggunakan rest time yang sekejap, bebanan yang korang gunakan perlu ekstra ringan sikit daripada biasa. Selamat mencuba.